Okay geng, hari ni saya nak buat dua perbezaan motor Y15 ZR V1 dengan motor Y15 ZR V2. Okay, kalau Y15 ZR V1 daripada lampu dia, kalau yang V1 punya lampu dia macam besar sikit kan. Kalau yang V2 punya pula nampak kecil sikit, dia nampak macam sporty lah. Lepas tu kalau YV2 dia ada cap, Y15 dia tak ada cap. Kalau untuk meter pula, Y15 ZR V2 meter dia full digital. Kalau Y15 ZR V1 dia half-half je, dia ada analog dia. Dia tak full digital macam V2. Untuk color motor Y15 ZR V2 ni ada pelbagai jenis color yang boleh korang pilih. Kalau untuk perbezaan enjin pula, dua-dua cc sama, 150, 150. Kalau blok pula semua sama, saiz sama. Tapi kan, kalau dalam dunia modified kan, korang rasa mana lagi laju? V1 ke V2? Kalau korang berminat dengan dua motor ni, korang boleh DM kita untuk apply loan ataupun korang nak beli cash. Okay geng?